Pernah tak anda tengok bayi dan terfikir macam mana dia boleh belajar bercakap? Kan? Nampak macam magic, tapi sebenarnya ada sains di sebaliknya dengan beberapa teori yang sangat-sangat menarik. Jadi, dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar idea-idea hebat yang cuba jawab satu soalan paling asas. Macam mana kita semua belajar bahasa? Cuba bayangkan, seorang bayi tak ada siapa pun ajar dia dalam kelas, tiba-tiba dia boleh tukar daripada bunyi gugu gaga kepada perkataan, lepas tu jadi frasa dan akhirnya ayat yang lengkap pula tu. Proses ni kita semua lalui, tapi ia tetap satu misteri yang dah buat ramai pakar pening kepala berabad lamanya. So macam mana benda ni jadi sebenarnya? Okey. Untuk kita faham misteri ini, kita perlukan satu petak atau kerangka. Inilah yang kita panggil teori pemerolehan bahasa. Dan ini bukan satu jawapan tunggal yang mudah tau. Ia sebenarnya gabungan pelbagai idea tentang macam mana biologi dalam badan kita, cara otak kita berfikir dan persekitaran kita, semua ni bekerjasama untuk bagi kita kebolehan berkomunikasi. Baiklah, jom kita tengok apa agenda kita. Mula-mula, kita akan selami misteri tu sendiri. Lepas tu, kita akan tengok dua kem besar. Adakah bahasa ni kita belajar dari luar atau ia memang dah ada dalam diri kita? Kemudian, kita akan sentuh sikit pasal pentingnya interaksi sosial, macam mana otak kita proses semua ni, dan yang paling best, kenapa semua ni sangat penting, terutamanya untuk para guru. Jom mulakan! Okey, bab pertama, misteri penguasaan bahasa. Ini dia teka-teki terbesar. Macam mana otak kita ni boleh master satu sistem yang super kompleks macam bahasa selalunya tanpa kita sedar pun kita tengah belajar. Sekarang, kita masuk ke teori yang pertama. Boleh kata ini cubaan terawal untuk jelaskan semua ni. Inilah dia, teori behaviorisme. Idea utama dia, senang je. Jawapannya bukan dalam diri kita, tapi semuanya datang dari luar, dari persekitaran kita. Nama-nama besar di sebalik teori ini ialah B.F. Skinner, Pavlov dan Watson. Bagi dorang ni, belajar bahasa tu tak ada beza pun dengan melatih tingkah laku lain. Semuanya pasal rangsangan, lepas tu ada tindak balas, benda yang kita boleh nampak dan ukur. Jadi, idea utamanya macam ni. Menurut behaviorisme, budak-budak belajar cakap macam burung kakak tua. Betul, macam tu je. Dia dengar, dia tiru, dia ulang-ulang. Dan kalau betul, dapat pujian. Kalau salah, orang betulkan. Proses tiru dan dapat ganjaran inilah yang dikatakan membina bahasa. Proses dia simple je, ada 3 langkah. Pertama, rangsangan. Contohnya, mak dia sebut mama. Kedua, gerak balas. Budak tu pun cuba sebut ma. Ketiga, dan ini yang paling penting, peneguhan. Mak dia senyum, peluk, gembira. Kitaran inilah rangsangan, gerak balas, ganjaran yang diulang-ulang sampai bahasa tu terbina. Mestilah teori ni ada pro dan kontra dia. Kekuatannya, untuk pelajar yang perlukan bantuan tambahan macam pelajar pemulihan, kaedah latih tubi dan ulang-ulang ni memang boleh jadi sangat berkesan. Ia bagi asas yang kuat. Tapi, kelemahannya pula, ia macam tak bagi ruang sangat untuk kreativiti atau fikir di luar kotak kan? Sebab semuanya pasal meniru. Tapi betul ke itu je ceritanya? Adakah kita ni macam robot yang hanya meniru? Ramai yang kata tidak. Dan dari sinilah muncul satu revolusi pemikiran. Fokusnya beralih daripada apa yang ada di luar kepada apa yang ada di dalam otak kita. Jadi, cuba tengok perbezaan ni. Sangat ketara. Behaviorism kata kita lahir macam kain putih. Persekitaranlah yang corakkan kita. Tapi mentalism pula kata, tak. Kita lahir dengan blueprint bahasa yang dah siap sedia dalam otak. Dan hero untuk teori ni ialah Noam Chomsky. Dia datang dengan satu idea yang pada masa tu memang radikal gila. Dia kata, kebolehan bercakap ni bukan kita belajar dari kosong. Ia dah pre-install dalam diri kita sejak lahir. Cuma tunggu masa untuk diaktifkan je. Chomsky bawa beberapa idea power. Pertama, kita ada LAD, Language Acquisition Device. Bayangkan macam ada software bahasa dalam otak kita. Kedua, tata bahasa sejagat, satu set peraturan asas yang ada dalam semua bahasa di dunia. Dan yang paling best, kreativiti bahasa. Ini bukti paling kuat. Cuba fikir, ada tak budak-budak cakap benda pelik macam saya nampak 2 ekor kucing-kucing? Dia tak pernah dengar orang dewasa cakap macam tu. Ini bukan meniru. Ini otak dia tengah cuba guna peraturan tata bahasa secara kreatif. Benda macam ni, teori behaviorism susah nak jelaskan. Okey, ada satu lagi pandangan. Teori kognitif yang banyak dipengaruhi oleh Jean Piaget. Kalau Chomsky nampak bahasa ni macam satu app khas dalam otak, teori kognitif pula kata, tak, bahasa ni tak duduk sorang-sorang. Sebaliknya,
kebolehan berbahasa kita ni berkait rapat dengan perkembangan otak kita secara keseluruhan. Bila budak tu mula faham pasal dunia sekeliling dia, pasal objek, masa, ruang, masa itulah bahasanya pun ikut berkembang. Ia satu proses membina pengetahuan yang aktif. Jadi, sekarang kita ada 2 camp kan? Satu kata persekitaran yang penting, satu lagi kata minda kita yang dah sedia. Tapi, macam mana kalau kedua-duanya penting? Sekarang kita akan tengok pandangan yang cuba gabungkan kedua-dua idea ni. Fokusnya, interaksi sosial. Teori interaksionalis ni kata macam ni, kunci untuk belajar bahasa bukan setakat meniru dan bukan juga setakat tunggu software dalam otak aktif. Kunci sebenar dia ialah perbualan. Bahasa hidup dan berkembang bila kita berinteraksi dengan orang lain. Bila kita berbual, bila kita cuba faham memahami antara satu sama lain. Teori konstruktivisme pula macam ambil idea ni dan kembangkannya lagi. Ia tengok proses belajar tu macam membina sesuatu. Kita sebagai pelajar bukan tong kosong yang tunggu untuk diisi. Sebaliknya, kita ni macam arkitek. Kita bina sendiri pemahaman kita guna blok-blok pengalaman yang kita dah ada. Okey, kita dah tengok teori-teori besar. Sekarang jom kita zoom in sikit. Kita tengok hardware dia pula, iaitu otak kita. Bidang psikolinguistik ni kaji macam mana sebenarnya otak kita proses bahasa. Dari A sampai Z, dari bunyi sampailah jadi makna. Dan prosesnya sangat sistematik. Fikirkan, bila anda dengar orang bercakap, pertama, otak kena cam bunyi tu dulu. Lepas tu, dia kena cepat-cepat cari padanan bunyi tu dengan perkataan dalam kamus memori kita. Akhir sekali, dia susun semua perkataan tu untuk bina makna. Dan semua ni, klik. Berlaku dalam sekelip mata je. Laju gila kan? Okey, semua teori ni memang menarik. Tapi, so what? Apa gunanya dalam dunia sebenar? Bab terakhir ni lah kita akan sambungkan semua titik. Kita akan tengok kenapa semua ni sangat-sangat penting, terutamanya untuk cikgu-cikgu di luar sana. Jom kita tengok contoh dalam kelas. Teori behaviorism, walaupun lama masa relevan tau. Bila cikgu buat latih tubi ejaan berulang kali atau bila cikgu puji bagus bila pelajar jawab betul. Itu sebenarnya aplikasi behaviorism. Guna pengukuhan untuk bentuk tabiat belajar. Kalau konstruktivisme pula, ia lebih kepada pelajar tu sendiri. Contohnya, bila cikgu suruh pelajar baca cerita, lepas tu tanya, cerita ni ada kaitan tak dengan hidup awak? Ini adalah konstruktivisme dalam tindakan. Ia bantu pelajar bina makna sendiri, kaitkan dengan hidup dia. Jadi pembelajaran tu jadi lebih melekat. Dan akhir sekali, interaksionalisme. Teori ni ajar kita untuk jadikan bilik darjah tu satu tempat yang hidup dengan perbualan. Aktiviti macam perbincangan dalam kumpulan, buat projek menulis sama-sama, semua ni adalah contoh terbaik macam mana bahasa tu dipelajari, bukan dari buku je, tapi melalui interaksi sebenar dengan kawan-kawan. Jadi, kita dah tengok macam-macam kan? Dari idea meniru, sampailah ke idea software dalam otak. Dan juga betapa pentingnya perbualan. Sekarang, soalan ni untuk anda. Cuba fikir balik, macam mana anda belajar bahasa dulu? Bahasa ibunda ke atau bahasa kedua ke? Adakah sebab banyak buat latihan atau rasa macam ia datang sendiri? Atau mungkin sebab banyak berbual dengan orang? Agak-agak, teori mana yang paling kena dengan perjalanan bahasa anda sendiri?